中国书法艺术作为一种蕴含深厚价值与哲理的文化遗产，在现代社会快速发展的今天，依然焕发独特魅力。在巨港开心高中，一名学生选择专注于这门传统艺术，作为传承与保护中华文化的一种方式。在巨港开心高中艺术室里，黑色墨迹在白纸上交织成美丽的画面，勾勒出一笔一画充满意义的汉字。他就是Hari Sanjaya，上高三在B班的学生，对中国书法艺术有着浓厚的兴趣。对Hari来说，每一笔绘好不仅仅是文字，更是一种祈愿和他想传达给世界的和谐。Kalau untuk kaligrafi itu selain dia bisa mengubah dari nasib atau memang apa sebuah perubahan tersebut, juga boleh juga namanya untuk belajar memakai otak kiri kanan supaya dia bisa lancar itu. Jadi nggak ada suatu kekakuan lah itu. Jadi bisa berpikir secara fleksibel itu. Hari 的天赋也得到了学校的全力支持。开心高中校长Raigen Kusuma 表示，书法不仅是一种优美的书写艺术，更是锻炼专注、耐心和纪律的方式。Sejalan dengan waktu, kita harap Hari makin dewasa dalam berpikir, makin bijaksana dalam berpikir. Kemampuannya luar biasa, kita harap dia bisa membawa kemampuan ini untuk berbagi kepada lingkungan. Seperti lomba yang satu ini bisa dilihat kemarin, ini adalah lomba di Tiongkok mengenai kota hijau. Jadi dengan kemampuan dia bisa membuat sesuatu dan bisa memberikan edukasi. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi bukan hanya pengembangan diri dia, bukan hanya kemampuan dia yang bertambah, tapi kebijaksanaan bisa bertambah. Sehingga 通过像Hari这样的学生，中国书法艺术有望不断传承，并向更多年轻一代介绍，成为永不褪色的文化遗产。Hafid Zainul, PAL TV